Yo, this is Coffee Shop Talk Podcast. KST is in the game, raw and unfiltered. That is the way. Yeah. Yo, this is Coffee Shop Talk Podcast. KST is in the game, raw and unfiltered. That is the way. Yo, this is Coffee Shop Talk Podcast. KST is in the game, raw and unfiltered. That was the way. Nice. Salam sejahtera pada semua pendengar dan penonton yang sedang bersama kami di Coffee Shop Talk. Anda bersama saya Big Arif Bhai. dan sila tekan butang follow dan subscribe di laman Spotify dan YouTube di Coffee Shop Talk Official. So stay tuned guys, kami akan kembali selepas intro ini. Coffee Shop Talk, let's talk on the table. Wahai sahabatku, mari kita berdiri dalam satu sat dan juga dalam satu kalimat. Engkau yang di depanku, aku yang di belakangmu. Kita sama-sama menjaga hak dan kalimat. Oh ya, Coffee Shop Talk. Lagi satu episod. Baik. Not bad Dah nak masuk berapa episod ni? Nak masuk 6-7 episod aku cakap. Tengok surviving. Alhamdulillah. Okay. Okay baik. Yes sir. Hari ni kita tak ada guest. Hari ni kita nak sembang sendiri. Kita nak sembang tentang perkara mistik lah. Mistik Mistik lah. Mistik Ini tu apa? Hantu-hantu lah. Hantu-hantu. Ada hantu ke Pak? Ada istilah hantu ke? Ada lah ni semua. Ada ke? Untuk bukan for you to come from, you know, lagi-lagi agama punya knowledge kan. Ada ke istilah hantu? Hantu tak ada lah. Jin ada lah. Memang bersepah. Jin memang ada. Sekarang pun ada. Pasal dia Mana memang ada. kita sama-sama dalam dunia ni kan. Betul. Dia mau makhluk, kita mau makhluk juga. Betul. Tapi dia makhluk kita tak payah nampak lah. Tapi apa dia suka kacau-kacau kita Kita tak kacau dia apa? Dia ada jin ni, dia ada jin ni ada yang tak bagus sebenarnya lah. Suka kacau-kacau, macam bully-bully sebenarnya. Ada juga Kita dah ada manusia yang bully kita. Tak cukup untuk ada, kita ada jin juga bully. Tapi kadang-kadang jin ni pun kacau. Kalau kacau, benda tu kacau punya bukan dihantar punya lah. Ni macam kena kacau, maknanya orang tu terkacau tempat dia ke, atau terpijak tempat dia ke, apa benda kan. Terus dia kacau lah. Atau orang tu tak bersih ke apa kan. Benda tu sukalah. Tapi kita tak tahu mana, kita tak nampak dia. Macam mana kita terpijak ke, terlanggar mana Tu kita pasal tahu. kita keluar rumah nak kena baca doa. Ya Allah lindung kita. Kita keluar rumah baca doa, Allah jaga kita dari jin-jin ni semua. I see. Jin dan syaitan. Jin dan syaitan. Ada lagi satu makhluk syaitan Lagi dia, itu dia main leader. Oh, itu chip Cong dia. Oh, cong dia Dia orang pun ada cong juga baik. Okay baik. Comes to talk about macam perkara mistik ni, jin, syaitan, gangguan dan stuff like that Dia not involving only. Memang kita ni duduk di dunia ni, Allah telah letakkan dalam Quran kan, yang apa ni, makhluk ni dia ada dua makhluk yang dalam dunia ni lah kan, manusia, jin kan. Tapi sebagai satu Allah, pasal manusia ni memang ada kafir dan Islam, memang ada lah. Dalam dunia jin pun ada juga kafir dan Islam kan. So that means apa yang kita lalui dan ganjaran yang kita dapat, kita buat kebaikan, sama dengan jin ke baik? Dapat juga. Itu aku tak pasti lah. Tapi Allah SWT hantar kita kat muka bumi ni, dan untuk
tarik kepada Allah SWT lah. Kan? Jin punya ada lain sikit lah, ada lain lah. Dia lain ni. Kan? Tapi tak kita sama dengan makhluk. Dia tak sama lah. Dia Tak sama dengan makhluk. See. Okay, so now itu sedikit kita ungkapkan pasal dalam dunia ni kita ada dua makhluk yang hidup lah and stuff like that. So dalam kehidupan kau baik, ada kau pernah lalui perkara-perkara mistik Nampak ni? tak pernah. Tapi alami sebagai ternampak ke macam gangguan orang kena rasuk ke apa tu banyak kali lah aku nampak. Kau nampak? Aku nampak. Menurun semua? Gila punya. Serius? Oh. Aku pernah satu insiden bila aku tengah keluar 3 hari kat Pulau Batam. La haula wala quwata illa billah. Azim. Tengah keluar buat kerja agama ni kena tapi bukan aku kena. Aku tahu bukan kau kena. Bukan jemaah aku pun tak kena pun. Yelah, tapi Allah tunjukkan macam betul. lalu buat jalan Allah ni pun tak lepas daripada nampak gangguan macam seperti ni kan. So kita sampai kat pulau tu, kita keluar kat Batam. Kita dari Batam tu kita ambil boat pergi ke pulau, lagi satu pulau lah. So kita sampai pulau tu, kita dah sampai masjid. Terus ada satu pakcik datang lah. Pakcik datang lari kat masjid lah. Pak, tolong pak, anak saya kena rasuk. So kita pun apa yang kita tahu kan. Kita pun macam habis nak kita buat apa So kita pun dalam jemaah tu adalah satu orang yang pandai ruqyah ni semualah. So okay, jom kita pergi lah. So kita pergi 3 orang pergi rumah pakcik ni. So satu yang baca ruqyah, saya dengan lagi satu member tu duduk belakang buat zikir lah. Zikir. So sekarang dia tengah buat ruqyah tu, perempuan muda, anak dia sudah jerit-jerit lah. Dia sudah jerit, kau datang sini buat apa, balik ke masjid, jangan sibuk dengan sini. Tahu pula kau datang masjid lagi. Dia datang, kita tahu apa kita datang dari masjid. Balik menyibuk kamu. Dia kecoh lah. Dia dah start cakap kita semua dah kecoh tau. So this guy, he start doing his ruqyah, baca manzil ke baca apa. So dia sudah jadi wild man. Sudah jadi wild tau. Mak dia dah nangis-nangis lah. Tapi ada spectator lah. Dah macam movie spectator. Orang semua dah keliling lah. Dah kecoh baik. So sekarang aku macam ini macam mana ni. So yang pakcik ni yang baca ruqyah ni dia dah habis tau. Ruqyah dia semua dah baca, dah settle semua. Dia ni masih wild lagi. Dia masih wild lagi tau. So aku cakap okay, so aku ada experience in so-called family lah. Aku pernah nampak lah kan. Family aku pernah kena gangguan ni semua kan. So aku ada nampak ustaz-ustaz datang, apa diorang bikin ni semua lah. Aku tengok, aku observe lah kan. So aku terfikir okay, aku try pakai ni kayu sugi lah. Kayu sugi tau. So aku cakap okay, aku terus pergi dekat dengan yang perempuan tu kan. Mak dia kat situ, mak dia semua kat situ kan. Aku pegang tu kayu sugi tu. Aku tak hentak pun, aku tap je kat perempuan tu punya tangan. Dia sudah jerit dah bhai. Panas. So aku macam tak expect lah. Aku macam suka eksperimen lah kan. Aku testing lah. Tapi yakin lah. Aku yakin insyaAllah ni sugi ni ni sunnah Nabi SAW ada bawa kejayaan kan. So aku try. Aku tap. Dia sudah jerit lah bhai. Dia sudah jerit. Aku tu cakap lepas tu aku pun start lah. Aku cakap aku pernah nampak orang pernah buat kat family aku ni semua. So aku pun cakap, kamu keluar sekarang. Kalau kamu tak keluar, saya bakar kamu. Aku pun tak tahu nak bakar macam mana baik. Aku pun shoot je lah kan. So aku pun tengah figure okay. So aku tahu few points yang dorang kalau kena dorang panas tau. So one of the point is just behind the neck, belakang ni point ni. So aku letak tu kayu sugi tu, aku letak kat situ je. Dia sudah jerit baik, panas, bakar. Lepas tu pop dia muntah. Dia muntah, perempuan tu pingsan. Terus kita balik masjid lah. Tapi tak tunggu dia sedar balik ke? Kita tak tunggu. Bila dia dah pingsan tu, kita macam okey lah, insyaAllah benda tu dah keluar, dah muntah ni semua kan. So kita pun tak nak lama-lama kat sana, because ada perempuan ni semua. So macam leceh main kerja kan. So kita pun pergi ke masjid. So the next day, bapak dia datang jumpa kita. Terima kasih pak, alhamdulillah anak saya sudah okey pak, dah tak ada apa-apa lagi. So kita pun okey lah, dah tahu lah benda tu dah. So tak daripada Maulana Arif so jadi tak ada lah. Kecoh baik, aku sudah jadi tu lah. So jadi apa tau? Ubat lah. Tukar ubat.
Ribai. Tapi okay, consequences dia aku tak cakap ada consequences lah. Tapi kadang-kadang bila orang ni buat ruqyah ni semua, orang nak kena so called protect diri dia sendiri. Correct. Because kita pun kadang-kadang benda tu boleh masuk dalam badan kita. Kan. So bila aku tengah pakai tu siwak tu, aku tak ada lindung diri aku. Kan. Tapi ini adalah asbab. Aku tak kata benda tu yang ganggu aku. Tapi lepas tu insiden, aku kena batu karang. On that same day. Aku terus tak boleh gerak, tak boleh apa, aku terlentang kat masjid. So member aku yang baca ruqyah tu terus demam tinggi. Dia punya like I say, kita jangan cakap kerana benda ni yang kasih kita sakit. Ni asbab saja. Kan? Macam mana pun segala penyakit kata memang dari Allah. So maybe ada dia punya punca-punca dia, tapi taklah, aku pun tak tahu lah. Aku sangka baik je lah. Macam kau tumbuk orang mesti ada impact dia kan. Tapi impact lah, you know. So bila-bila kau nak buat benda ruqyah kat orang ke apa, kita nak kena jaga diri kita dulu. Because benda ni akan boleh masuk mana-mana. Tapi kalau ada orang ada history kena gangguan, atau history pernah dihantar barang, kan, dia ada pintu tau. Pintu tu selalu buka. Even though dia bersih, dia clear, tak ada apa-apa, benda tu kalau kau paksa dia keluar dari badan orang lain, dia nampak ada pintu, dia terus masuk. Macam gitu ni. Dia boleh transfer lah. Dia transfer. Itu pun tertakluk pada kata orang pasal jin ni actually dia pandai scan manusia. Dia punya teknologi lagi advance daripada kita kan. So dia also the pintu terbuka tu actually istilahnya aku rasa maksud kau orang yang lemah semangat. Kan? Orang yang lemah semangat ni is easy. Correct. Orang yang lemah semangat, orang yang kalau apa dia ada kesedihan depression down lah, feeling down lah. Feeling down ada. Dia is kau suka macam apa ni termenung, hayal lah. These are the things actually that actually will invite them. Correct. So this is what my understanding also lah, you know. Pasal belajar buat ruqyah ni, dia bukan istilah kau ruqyah betul kat orang, lepas tu benda tu keluar ke atau kau macam kau cakap, kau letak benda sugi tu kat tangan dia pekik sakit, dia menyakitkan juga. Correct. So dia bukan istilah macam gitu je kau dah ubatkan orang, kau balik kau jolly happy, tak ada, semua dah okey. Dia tak, kadang-kadang dia ikut tapi tu siwak tu bukan selalu works tau bai. Tak, siwak tu second incident aku pakai siwak tak jalan. Dia siwak ni pasal apa? Again, kau kasih aku teringat pada cerita Nabi Musa alaihi salam. Yang dia nak sakit perut makan, Allah suruh petik daun makan ubat tu. Dia makan. Kan? Allah bilang pakai. So confident pasal Allah yang suruh kan. Second minute dia confident petik makan. Tak lu. So it's not like it's again keyakinan. Correct. Pasal kau letakkan tu atas sunnah Nabi. And the thing is tu sugi tu aku frequently pakai. So bila ada second incident happen that was in Thailand, kan, aku ada kurang pakai sugi. Pasal dia punya power tu tak ada kat sana. So these are the things lah, you know. So but anywhere you go surely have lah. Kat Thailand Thailand lagi dahsyat boy. Thailand ni yang aku kita experience tu, itu macam dia terlanggar barang ke apa benda tu ikut lah. Also jemaah tak, aku tengah keluar tu. Tapi yang kena orang awam, orang biasa lah. Orang actually mu'alaf lah. Mu'alaf dia baru masuk Islam, kan. So dia datang masjid, dia panggil aku. Time tu was the leader for the whole group lah. Dia panggil. So aku dah pernah experience first time kan kat Batam kan. So ni punya aku cakap dengan diri aku, tak boleh pergi seorang. Aku bawa satu jemaah aku pergi. So kita full jemaah pergi lah. Pergi kat rumah orang tu. Masuk rumah dia sudah kecoh bai. Satu benda, rumah kalau ada banyak gambar, gambar yang ada mata, benda tu suka sunyi kat mata. So and ada dalil ke? Ada hadis Islam, kan, yang rumah yang ada gambar-gambar, malaikat tak akan masuk. Kan, atau lonceng, bel ni semua kan, tak akan masuk. So gambar ni is
Okay lah, you want to go talk about Islamic aspect gambar ni tak boleh lah nak gantung-gantung gambar kan. So so when we went to that house, banyak gambar. Keliling rumah dia semua gambar kan. Bapak dia dapat sertifikat, mak dia dapat sertifikat, anak dia beranak punya sertifikat, semua ada lah. Keliling satu rumah. Lepas tu kat ujung tu kan, ada satu teddy bear human size punya. Okay. Teddy bear human size. Anak perempuan dia kena rasuk. Anak perempuan tu tak nak lepaskan tu teddy bear Oi. kan. So teddy bear dia pun ada mata lah kan. So bila kita dah start baca ruqyah, kita cakap dengan orang bapak dia lah, bawa baldi air kan, panggil jemaah, aku duduk kat keliling baldi, kita baca ruqyah. Lama baca. So aku pun baca, aku baca sambil jalan lah. Sambil jalan aku fikir aku try aku punya miswak punya trick lah. Tak works bye. Thailand ni ada lain macam sikit. Dia tak suka miswak. Dia suka kayu apa tu, serai ke apa, tom yum ke aku pergi jalan lah. Aku betul-betul tak jalan lah. Lepas tu perempuan tu tengok aku macam mau makan dia tau bye. Benda tu dekat dalam badan dia apa. Dia tengok aku macam very angry kind of look tau. Okay. So aku cakap ni macam mana Okay lah, baca je, baca ruqyah je, kata air lah. Baca ruqyah atas air, dalam botol, kasih dia minum, kasih dia mandi semua kan. Terus dia macam terus rasa lembik, dia tertidur lah kan. Terus bapak dia bagi tahu kita lah yang kita belum namakan anak dia lagi lah. Dia orang belum namakan anak dia nama Islam lah. So dia minta kita namakan lah, kasih nama Islam. Aku pun tak ingat nama apa aku kasih kan. So lepas tu kita jalan lah. Lepas tu the next day he came to us. He told us okay, alhamdulillah his daughter okay already and all that kind of stuff. So that's how normally it does lah. The whole family masuk Islam apa tu? Whole family memang masuk Islam. Masya-Allah. Whole family masuk Islam. Allah kasih hidayah dalam Thailand. Tapi dalam hidayah tu pun Allah uji tu sampai. Itu standard abai. Allah kasih hidayah, Allah uji. Kekuatan dia lihat macam mana benda ni datang dan nak yakin. Kalau jadinya kalau cakap anak dia tu tak macam lemah ke apa, boleh goyang baik. Betul. Iman dia kan. So the thing is dia macam actually bila kau cakap pasal hidayah ni kan. Okay, kita ada lari sikit lah dari mistik-mistik kita cakap pasal ni sikit lah kan. Because bila kita Allah kasih hidayah kan, bila orang tukar kehidupan dia dari kehidupan yang kasar dia ada atau kehidupan yang gelap yang dia ada dulu, dia tukar ke jadi orang yang baik dekat dengan Allah kan. Allah SWT akan guarantee 120% chop akan kasih dia ujian. Itu standard lah. Itu must. It's a must lah. Mesti ada. Tapi kadang-kadang kita tak nampak lah. Tapi benda tu ada kan? Bila orang hijrah dan dari hidup yang gelap aku cakap tadi, Allah akan uji dia. Nak tengok Allah. Tapi ujian Allah yang Allah kasih tu, Allah tak akan kasih kau ujian yang kau tak boleh hadapi. I see. Ujian yang engkau boleh manage sebenarnya. I see. Tapi Allah nak tengok engkau kena ujian ni, kau kembali kepada aku ke engkau kembali kepada kehidupan yang lama kau. Pernah terjadi, pernah aku nampak depan mata aku sendiri. Benda ni terjadi. Macam ni Remang aku punya ni. Ni baru hidayah, bukan jin lagi bai. Ini hidayah. Ini kau cakap pasal hidayah, pasal dia hidayah punya level. Kita masuk sikit sana sini sikit lah. Hidayah punya level kena uji. Baik. Lepas tu pasal ada satu ayat baik. Allah taruh dalam Quran kan. Ayat dalam bahasa Arab ni aku tak ingat lah ayat Quran ni. Tapi demi terjemahan dia is something like tidak hambaku ini, dia tak pakai dia pakai ayuhan nas tidak hambaku ini beriman kepadaku sebelum dia mendapat ujian daripadaku. Betul kan? Ada ayat That means bukan hidayat. Even though you declare that you already beriman pada Allah, pun you kena test. Correct. No, correct. What you are saying is correct. Orang yang dah beriman kan, ujian tu memang ada. Memang Allah akan kasih. Engkau dengan aku pun Allah akan kasih ujian. Tapi sekarang bila kita tengok orang yang dari kehidupan yang gelap, ini is a different aspect of person tau. Correct. Yalah. Dia punya ujian lagi kasar.
I see. Pasal vulnerable lah. Dia nak switch, nak hijrah, nak jadi baik, tapi kena Allah kasih ujian. macam Allah kasih ujian, dia pun tak sangka, alamak, aku dah sembahyang 5 waktu dah gini-gini, habis jadi macam gini. Macam mana ni? So that kind of jatuh dia timpa batu gitu orang. Nak ubah sekali. Correct. So this thing a lot of time happen lah, Tapi kalau kita masih stand firm on the ground dan kita kembali dengan Allah, kan, insya-Allah selesaikan semua. So Allah akan selesaikan semua masalah kita. Itu janji Allah. Kan. So kita kena ingat pasal bukan semua masalah tu. I think hari ni kita dalam kehidupan kita dah melalui pun banyak masalah. Betul. We bypass the masalah also. So but the only thing, macam mana kita bypass the masalah? Going back to do benda yang haram, atau kita balik kepada Allah. That is the only two things. Only two ways lah. So back to mistake. Mistake aku punya mistake pula baik macam-macam. Bedek lah aku tak cakap. Aku pernah tengok orang kena rasuk. Kau pernah pergi Old Changi Hospital? Aku dah dulu muda-muda memang favourite lah sana kan. Sekarang dah boleh dah jadi tour punya tempat terbaik. Ada hotel. Dah buka dah buka for touring. Baik apa? Tapi aku tak tahu siang malam boleh buat tak. Tapi but now they open up the place jadi for you to go touring. It's a touring ni. Aku just saw on TikTok recently. They open up. Itu macam pun ada. So aku cakap kau dulu kan Sembawang punya Pak RT kan, Masjid Pentempatan. Sembawang boy. Sembawang aku go through a lot of things. Tapi one of the mistake that I went through, Wak Hassan lah. Dia bukan, dia pasal kau tahu tempat semak-semak ni kan, memang permainan tempat dia. So, aku berminat dalam pancing. So satu kali tu my children, my youngest one ni nama dia belum ada lagi. So the 4 kids, aku teringat Mr. and Mrs. Lee ada juga. Ada. So dia pun minat pancing dulu. So kita keluar, betul-betul kau tahu dekat masjid kan, kat tepi tu ada yang track untuk orang jogging. Tak dekat longkang tu. So I decide to fish there. Okay. Malas nak pergi hujung tepi pantai. So the water was high tide. So the water is flowing in. So chances also there is fish lah. So bila aku pula bila kau keluar daripada tepi tu kan ada I think PA main building masuk dekat tempat tepi longkang tu ada jogging track kan. Correct. So masuk, so we put tikar situ kat situ. Tapi belakang tu semak. So bila aku letak tu benda, Mrs. Lee sudah cakap, dengar macam orang giggling. Dengar tau Abai, kita kat sana dalam pukul 10.30, 11 malam. We want to do overnight lah, fishing. So dengar, so budak-budak pun cakap, terdengar. Aku cakap, dah lah, kau dah tahu tempat macam gini nak pergi fishing, janganlah tegur kan. And I am always not interested. My concern bila aku pergi ke tempat macam semak-semak ni, aku lebih worry of haiwan yang haiwan yang panjang tu aku tak boleh kena. Aku geli pula. Padahal aku tak favourite. Benda lain tak payah, aku tak ada hal. Yang haiwan ni satu aku ada allergic sikit. So aku cakap dah lah, sudah tak payah tegur lah kan. Okay, pancing 1 jam. Nanti adik ipar Lee pun ada join kita juga. So kita pancing. Aku pun duduk kat tepi. Aku bawa naik surprisingly dekat situ. Aku bawa naik apa tau, Bukan siakap, ikan dia bukan duri lah. Dia ikan apa ni, dia macam duri hitam, masak asam pedas sedapnya. Warna hitam, apa dia panggil ikan, aku always forget this fish nama. Dia macam ikan duri lah, tapi dia warna hitam lah. I think pendengar tahu. Masak asam pedas dia gemang dia dah besar. Tapi dia ada nama dia, adalah nama dia, I think never mind. So aku bawa naik besar gini Sal, baik 2 ekor. Aku bawa naik. So pancing, lepas tu ikan lele, bukan ikan lele dia macam ikan lele, tapi dia ikan masin punya. Kan. So air pun jangan surut, memang slow down sikit. Semua tidur. Aku kalau fishing ni, aku kalau dah duduk depan joran baik, kau berbual dengan aku kan, kira kau berbual dengan batu baik. Aku akan fokus aku punya joran. Kira kau macam datang macam, kira kalau tak boleh berbual baik jangan fishing. Tapi no, boleh lah berbual, but
my eyes will always look at my Rod rod and stuff like that. So dah habis. So dekat dalam pukul 2:30 pagi, anak lelaki aku bangun, datang kat aku, duduk kat sebelah aku. Dia tanya aku, "Bah, macam mana dapat ikan, bah?" Cakap, "Belum, tak lagi, nanti tunggu lah. Kejap lagi dalam pukul 3:30 ke 4 gitu, air jalan naik lagi." Ikan ni suka main jalan naik dengan jalan surut dah. So I think maybe ada sikit tengah kita. Sikit dia bilang, dia singgul aku. Tu dua kat depan. So kita kat longkang punya pagar kan. So dia bilang, tu apa tu dekat dia ada side punya longkang pun ada pagar. Apa tu tengah duduk dekat pagar. Aku tengok, alamak, dia ni punya mata memang lambang punya. I cakap, tak apalah Bail, dia pun makhluk biarkan apa. Aku pun jeling, aku tengok, nampak 2 ekor Bail tengah duduk bertangguh atas tu dia. Tu grill. Adik-beradik, kakak adik. Kakak adik baju putih. Sure lah Bai. Kecoh siap. Kan, aku nampak, aku duduk, biarkan dia nak duduk situ, biarkan tak kacau kita. Aku pancing nilai. The best part, Lee bangun. Bangun datang mengantuk-ngantuk. Macam mana dapat ikan bang? Cakap apa ni? Tak, so far quiet dah. Kejap lagi I think. Sekali dia pun dongak. Sekali dia ni pula, Lee dengan adik anak aku yang lelaki ni memang very close. Sekali dia ni macam very curious boy Pasal there's another incident I will tell you. That was in Pulau Ubin. Macam tu, tengok tu. Dia memang very aware of this the area kan. Tu sekali tengok, aku duduk kat bangku lah. Dia macam sama-sama bangun kan. Sekali tu apa Nabil? Tengok tu, dia tengok macam Astaghfirullahalazim. Dia Astaghfirullahalazim, dia patah balik, dia pergi masjid dah solat sah. Aku tengok, budak, ya Allah budak. And dia literally just walk away. And he went to the masjid and go and do solat. Aku tak tahu dia buat tahajud ke, dan solat sunat ke apa. Dia pergi buat. Lepas tu dia jalan balik datang. Sekali datang, duduk sebelah aku, "Bang, benda tu kat depan saya biarkan lah ni. Bang, kau tak nampak ke bang?" Cakap, "Kau nampak." Yang Nabi pun nampak. Nabi tu dah duduk balik dah bareng dengan dia punya wife, dengan apa semua, dah selit lah semua. So Nabi macam Acik Bil, biarkan. So sekali Nabi bilang, "Bang, kau nak tunggu sampai bila dia datang terbang kat sini hingga dia tak berani datang lah Lee. Aku tak peduli yang tu. Pasal apa?" Sambil bila Lee dah pergi solat, dia ni pun dah jalan, aku sudah nampak benda tail macam ular sudah keluar the top of the water, masuk balik. So my interest is no more on the two. My interest is that a snake. Okay. Sekarang aku pergi orang turun. Kalau kau gigit aku naik. Kalau aku rentap, masuk ke aku akan potong kopi tansi. Kurang ajar, aku nak pancing. Tapi aku dah datang apa tu. Alamak, dia ni pula berjelma pula kat sini. Dah lah, dia itu dua kat depan, itu tak ada hal. Dia ni kat dalam air. Aku takut ular. Because what, I ever been attacked from in Changi village, in Changi beach, ular air tau. That was when I was very young. I've been attacked. I was on dulu kan kat Changi ada sampan. Pernah the thing come. Literally my father saved the two of my sibling. Aku was literally on the boat. Leave me alone. Okay, so the phobia is there. Okay, and there is another mysterious thing that happened actually. Why it happens? Kecoh lah kau. Cuy, aku nampak, aku dah macam alamak, dia ni kat sini. Ni dua tengah bertangguh. Aku bila jalan cakap, ini tak ada benda. Dia ni lagi danger, aku cakap bagi aku kan. Dia datang balik, "Bang, apa yang kau tengok kat dalam air bang? Kat depan tu kau tak perasan-perasan ke?" Aku cakap, "Tak ada Li, itu depan kau baca mungkin dia jalan. Ini kau baca belum tentu dia jalan." "Apa?" "Aku rasa aku nampak ular Li." Aku dah until the air surut, aku dah macam pancing dapat naik ikan. Lepas tu tengok lagi macam tak rasa. Pasal apa? I still see, aku nampak bontot je. But because tengah swim, aku rasa macam dia tengah main dengan ikan, macam tengah so aku nampak bontot. Bila air surut bukan ular, bukan tali. Habis? Dia biawak air. Tapi bontot dia tetap macam ular kan, panjang. Biawak kau tak takut lah. Biawak tu okay, kau boleh seraskan. Tak sangat, aku tak apa-apa. Tapi ular, because of my experience I told you before. So aku cakap, alamak, dia ni yang buat kacau rupanya. Aku dah on standby je, takut Ular mau panggil Rizal lah, dia mau rescue. Dia rescue. Dia dah champion lah kan? Itu memang dia champion. So lepas tu dah habis,
after the incident, I saw the biawak go inside the hole dekat tepi longkang kan. Baru aku itu je baru aku macam dah nak masuk subuh. So nak nampak sama-sama. Baru aku tu je baru macam concern mana tu 2 ekor dah tak ada. Oh, pasal nak subuh nak jalan. Anak aku datang sekarang baru cari. Daripada tadi tu duduk. Macam habis Fadi datang, bang, kau perasaan apa bang? Tak ada perasaan. Aku cakap dia tak ada li. Makhluk ni li, kalau insyaAllah kita jaga solat, kita baca, mungkinlah tak kacau. Kita pun tak ganggu dia. Dia pun duduk opposite. Kau kalau kacau dia, melainkan kau kacau dia, lain cerita. Yelah bang, tapi kau hati kering abang aku. Macam hati kering, aku nampak ular. Tu bukan hati kering ni. Itu ketakutan. Cakap. So that is one of the incident. Tapi bila my younger day, bila kau tahu lepas masjid pertempatan tu ada satu pokok, macam pokok lama kat situ Medera tu aku pernah pergi fishing. Tapi sebelum fishing tu dia ada satu pokok tau. Kalau kau notice, kalau kau pergi sana, dia straight, it's a very tall tree with only dahan je, tapi tak ada leaf. Sebelah masjid. Bukan sebelah masjid, agak belakang laut. Belakang sikit. Tapi dia lepas tu kau selalu kan belakang masjid, kau nak pergi ke laut, dia ada macam padang sikit, kau kena jalan. Correct. Dia dekat padang tu, the beginning, lepas tu kau kena jalan, baru kau sampai kat laut. So dia dekat the end of the padang. And every time I fish with my good friend. My good friend ni dia punya apa ni, hebat dia. Dia pancing kadang-kadang seorang. Tempat situ. Pergi tangkap ketam, dia favorite. Dia pakai tangkap ketam pakai tangan. Baik. Aku belajar dengan dia. You step. Bila air nak surut, bulan mengambang kan, nanti the flap of the ketam dia akan flap on your feet. Lepas tu kena pakai this 3 finger je tu. Kalau tak, because to hold the crab kan ada sepit dia. So you must catch like this. And pull from the apa ni, the mud. So aku belajar, we did that. We can catch in one day. Bila air tengah jalan surut, dalam 30 tu 40 ekor ketam. Ketam bunga lah. Ketam bunga. So bila kita buat gitu semua, so dia kalau dia off day, dia seorang dia akan fish atau tangkap ketam. So aku ikut dia. Aku belajar dengan dia juga. Actually Isyak ni, aku belajar dengan dia how to pancing everything. So one day ni aku pergi sana. So kita ada tent kecil satu, duduk pancing. Baik, pancing ikan merah tengah naik, sedap baik. Ikan merah kat belakang tu. Merah baik, ikan merah. So lagi ni paling kecil akan. Ini tahun berapa baik? I should say 90. Okay lah, 90 lah. So naik siakap pun naik. Pampers Tapi dia akan ada partnership. Dia satu naik ada tak ada. Ikan merah kalau ada, ikan glamour pun ada. Glamour. So dia I do not know, is it the Malay community ke apa, dia percaya bila ikan tengah naik ni, tengah sedap naik main, tengah ribut naik, ikan glamour dengan ikan merah ni kalau bersama, dia ada sign mistik mistik ni sign. Serius Aku tak kisah apa, aku naikkan ikan. Aku naikkan ikan. Itulah aku bilang tu. Aku dah, so dia slow down. Dia slow down. Bilang aku pergi rehat sekejap. Pasal dia selalu pancing. So dia nampak aku garau. Okay, kau pergilah Syah, kau pergi bikin, kau pergi baring sekejap. Kau tengah main lah main. Kau tahu ikan dah gigit kau main kan. Syuk kan. Macam mana aku dengar orang macam kat belakang aku macam again ketawa. Syuk lah baik. Aku dengar gitu, tapi aku macam pusing. Aku ingat maybe my ear or what lah, you know. But tapi at that point of time when I learn how to fish, of course you hear story and stuff. Aku dah bilang, kadang-kadang ada orang bilang, bila kau dah pancing banyak-banyak ikan naik ni, nanti ada orang datang minta engkau lah. Kasih lah. Kena kasih lah. Kalau kau tak kasih, kau habis lah. Kasih dia joran lah, suruh pancing sendiri lah. Tengok dia ambil tu joran, dia sebat kau. But tak ada, kalau dia kasih dia joran, dia campak, dia patahkan joran kau, satu hal lah. Itu mahal. Aku takut dia campak kau punya joran, lepas tu kecoh baik. Dia boleh sampai rumah, dalam rumah boleh ikut. So tak apa. So aku dengar sikit lagi, aku dengar lagi satu kali. Dia giggle, aku pusing. Segala cakap
whatever it is, memang tempat sini tempat dia, and we know. Tapi aku tak rasa takut kat belakang masjid. Pancing. Aku suara dengar apa. About close tengah show, aku kena lepak minum air semua. Dia ni dah macam baring-baring lah. Kalau aku kadang-kadang macam rasa dia macam nak masuk tidur, aku je, Syat, tidur apa? Tak adalah, aku lepak rest je, aku penat. So when aku pancing tu, sekali aku macam relax. Ada music sebab buka radio. Kita dulu kan bawa macam radio kan. Relax, sekejap lagi aku dengar. Aku dengar aku cakap, ini and it's clear clear to the sound that macam aku rasa is just at the back of me. Macam alamak. To be honest, bhai, Emino, kisah dekat Semau ni banyak orang terjun diri, bunuh diri, nangis, apa kan? Nampak tu bakar mayat tu macam. So aku cakap, alamak, ni ada perempuan gaduh dengan boyfriend ke apa? Still want to be positive tu. Pusing aku tengok dalam gelap, tak ada. Alamak, belakang dah pitch black. And that time dia punya aura of at the back masjid, lepas pukul 2-3 pagi, gelap dia pitch black tu, baik. So aku tengok, alamak, ini mana ni perempuan dah datang nangis. Janganlah buat hal aku nak pancing hari ni kan. And it doesn't stop for quite about close to 3 minutes sahabat. Lama betul. Lama 3 minit. Aku macam dia betul-betul nak I think the thing was trying to get my attention. Lah. Wah, bhai, 3 minit aku suara tak boleh hal. Aku suara telinga suara rasa panas, bhai. Aku cakap ini dah bukan orang. For 3 minutes you moaning like that. Aku suara pusing. Dan aku start macam tengok around the area. Dah tak tengok belakang, macam tengok bawah tau. Dah tak tengok bawah, macam semak-semak ada orang ke orang. Dah start main atas, bhai, kat atas pokok. Satu luluk. Aku nampak at one stage macam tu perasan. That pokok yang aku mention tadi, straight ada 2 branch. I do not know how many branch, I can't remember. But I know there is a left and right branch. Aku nampak macam ada macam kau tahu tualah tersangkut. So kau nampak at the pitch black, you see something in white colour. You thought it's a cloth tersangkut dekat pokok. Of course kau dah macam sini semua dah naik lah, boy. Naik. Tengok. So aku macam nak assure myself, boy. Kasih assurance. Macam tenung lagi tengok. Takkan kain tergantung Tengok lagi. Sudah tak ada, bhai. Aku sudah nampak macam orang kotak tengah duduk. Dia bukan gantung, bhai. Dia tengah duduk seat ni, kaki dia tengah swinging. Bila aku nampak that thing, aku macam shit. Then I saw the figure kan. Memang suruh pergi dekat aku, suruh pergi kat kawan aku, bhai. Boleh kau bangun Syah. Asal kau nampak aku nak tunjuk kau kat pokok ni. Biasa, itu tempat dia biasa. Jangan kacau dia punya tempat. Dia mau steady lah. Jadi kau pergi pancing je lah. Tak. Tapi dia nangis. Memang kau pancing sini. Sekarang aku cakap, kau pancing sini satu orang. Yelah, aku tahu pasal aku kat sini satu orang. Macam mana kau pancing sini satu orang? Pancing je lah, aku nak pancing. Dia nak pergi buat dia pergi pasal. Dia pergi mampus dengan dia. Aku cakap, hati kau kering lah. Aku tak akan datang satu orang. Aku cakap so dia ni hati kering. So what happened is, aku terus tarik joran, because we managed to bring up about close to, ikan gelaman ni dia kecil-kecil lah. So I managed to bring about 20 ekor, and then about 15 keping punya, 15 ekor punya ikan merah. Kita dapat 2 siakap. Besar, bhai. 15 ekor tu macam besar. Bhai, heavy je. Bhai, jangan cakap. Kau tahu kat Sembawang at one stage when my children was very small, that was in early 20s Kau tu jahan aku macam gini besar, bhai. Jahan. Uish. Kat Sembawang. Jahan. Come in school. You know how many? Aku ada gambar dia lagi dekat dalam aku punya tu. Aku bawa balik. Aku susun kita. Sekarang masih ada ikan lagi. Aku tak tahu. Aku haven't been doing it. Taklah, aku tengok jahan aku 30 ekor satu kali aku dia. Aku buka 4 rod dah, bhai. Aku pancing dengan bini aku. Aku perok punya 4 rod, 2 mata kail. So aku kena cing. So air jalan naik, air jalan turun, boy. Kita bawa naik. Aku dengan bini aku. Bini aku jadi hook so. Lepas tu bawa balik, simpan dalam peti ais. Besok dekat blok aku tu, aku tinggal nampak kan. Kasih lah jiran.
Yalah. Kau nampak sana satu besok asam pedas, sini asam pedas, semua masak je. Semua nanti pukul canang dengan mak aku lah. Oh Syahan semalam pergi pancing dapat ikan 30 ekor. Macam so but it's a place lah. But bila aku ada dulu satu pembantu aku yang she's a bit older, dia tengok kita pergi weekly, bawa balik sekali 30, bawa balik 40 ekor. Dia bilang aku, Pak, ada yang kalau datang minta kasih Pak, ini dah lain macam Pak. Naik 30-40. Cakap so far tak ada lah. So far Bangla datang minta ada. Aku cakap lah kan, Bangla minta kasih rod And that is the experience that aku feel mystic. But of course on top of yang lagi satu pun, bila Pak, kalau kau cakap pasal cerita rasuk-rasuk baik, dekat Semawang pun baik. Semawang Semawang hot Pasal family tengah main. Jangan kata Semawang, Changi Village pun ada. Aku dah nampak. Boleh nampak. Terpaksa tolonglah. Kita tahu apa, bukan sikit-sikit kesian. Tapi aku bersyukur Allah tak kasih aku nampak ni benda semua. Nampak aku mata aku daripada umur aku 9 tahun jahat. Kau nampak Jahat. Ui. Tapi 9 years old. Tapi aku nampak, kalau aku cerita pasal the story of 9 years old, bila aku first, aku tak tahu is that my third eye open or what. Itu dahsyat baik. Itu ada story sebaliknya. Mak aku dekat rumah lama aku, kat quarters tu, bilang aku, Istana Istana. Kita malam Jumaat kita main-main bergurau adik-beradik. Nadi malam Jumaat main aku mau balik naik motor siapa. Apalah, aku make it short lah. Jangan bising-bising dekat dalam rumah. Kadang-kadang diorang, aku tak tahu betul atau tak lah ni story kan. Kita tak tahu ada kejahilan ni. Aku bilang kadang-kadang ada penunggu ni penunggu Islam. Dia pun nak buat dia punya amal ibadat. Korang jangan bikin bising dalam rumah. Aku cakap, mak apalah mak, penunggu lah itulah ini. Zaman dah moden, ada elektrik, pipe air dah jalan pakai. Datang kat rumah dah tak payah nak pergi keluar ambil kat perigi. Mak masih macam gitu pemikiran, bilang ada penunggu kat rumah. Kurang ajar Dan malam kau tidur, dia angkat kau, dia taruhkan kau kat dalam bilik mandi jamban, baru kau padam muka. Dia cakap gitu. Aku macam alamak. Dia herdikan bukan nak herdik mak macam kecilkan mak tau. Herdikan mak tu macam apa tau, tu is a mischievous, macam nah please lah, you know. So aku cakap gitu. Okay, tidur baik. Malam tu aku tidur pukul 2:30 pagi. Aku remember the time aku bangun. Aku ni katil ni, kita tu yang kecil-kecil. Kita ni 3 beradik, 3 satu katil queen size. So at the back of our head tu is the window. So window tu bapak aku dengan mak aku suka pasang langsir. Langsir boy, tengah habis dekat depan. So kita menghadap pintu rumah. Pintu bilik pun dulu orang suka letak langsir. So bila aku diri ni, aku bangun, aku rasa dekat leher aku ni peluh boy, panas. Panas. Sekali bila aku buka mata, langsir flying. That means there is air, wind coming in. Kenapa aku rasa panas? So I sat up, tengok adik aku pusing, dua-dua tengah tidur. Yang second nak tidur tengah, dia tak akan tidur ujung. Pasal dia bilang aku tak favourite tidur ujung. Aku nombor 2 aku tidur tengah. Dia takut so, so nombor 3 ujung kepala ke, aku kat sini kan. So okay, so lepas tu aku duduk siap tengok belakang. The window nampak macam, kenapa aku rasa panas. So I look at my door, nak tengok fan masih on. Kita ada fan, kita pakai fan. Fan pun tiup, asal aku rasa panas. Bila aku tengok my door tu, bila langsir door tu bergerak, aku saw a figure. Dia macam fly, lepas tu tutup. And the figure to me is not menakutkan. At the beginning, after that later it become menakut. It's a guy who is in white jubah, sarban, satu tangan kiri pegang tongkat, tangan kanan tengah pegang tasbih. Staring at me. Malaikat lah. Wallahualam. So stare. From a normal eyes look, mata dia sudah jadi merah baik. Allah. So aku macam takut. Aku terus macam, I wanted to run to the next room to call my dad. Tapi mau run, gua mau pas dia sel baik. Alah. Macam mana mau pas? Tak, ambil bantal tutup muka. Turun tidur, tutup muka. Sekali cuy sikit, dia ni masih ada lagi ya. Allah. Tutup lagi. Kejut adik aku nombor 2.
Sampai sudah tak sadar macam. And he is a light sleeper. Dia ni tak sadar baik. Allah. So apa tak aku kejut tak bangun. Aku cakap okey, tutup bantal lagi tengok. Cuy sampai 3 kali baik. Aku cakap cuy 4 kali aku cakap tak boleh. Dia ni mesti kat situ. I have to sleep. Just tidur but it's not nak tidur pasal mengantuk. Ketakutan. Alah. Tidur sampai besok lah. Since then when I born in that house. I left that house at the age of 13 years old. Bila aku kena tu insiden satu makhluk dalam rumah tu, bapa aku, mak aku, adik-adik, aku cerita what was my experience until the day I want to leave the house and pindah kat Yishun. Baru aku cerita, bapa aku cakap, oh ya ke? Kita pun nampak benda macam-macam. Kau main goli. Bila kau main goli, bila kau menang kau suka letak dalam plastik kan, goli tu berputar. Bapa aku nampak malam-malam kan. So tapi quarters tu memang jangan main-main. Quarters tu is a rumah lama because kat belakang dia macam is a very semak place. Kita mak aku berapa kali tu, quarters tu kalau kau naik Sofia Road tu kan, bila kau nak kena keluar, bila nak turun pergi to the main road, you have to come down from the quarters, nak kena turun bukit. Mak aku nak pergi kerja malam, dia nampak ada orang tengah naik towards her way. She's going down. The fella was walking. Nampak dia slowly dia walking. Kiri kanan ada pokok. This fella become taller. Lepas tu langgar pokok, muka dah tak nampak. Heavy. Ni topik heavy. So these are the mysteries that we face in Istana. So when we come in here to Yishun, of course Yishun pun jangan cakap. Sebelum Safra jadi, aku dengan bapa aku tempuh tempat dia hutan masuk. Kita suka tarik cabut. Safra tu depan Northland kan? Kan? Ubi kayu kan. Dulu kan hutan kan. Orang suka cari ubi kayu. Kita orang suka kenal kat situ baik. Aku dengan bapa aku. Korang heavy lah. Jalan tapak kaki. Aku cerita mistik tak banyak ni macam baik. Jalan baik. Safra tu dia punya dekat padang tu, dekat dia punya rumput. Bapak aku nampak first. Kali bapak aku datang, kau nampak. Lepas tu people breathing. Berapa kali kita kena. Tapi ungkal baik. Besok pergi return lagi. Allah, degil lah. Pergi first kita pergi is nak dekat senja kita kena. Kita ingat pasal kerana nak dekat senja, nak dekat maghrib. Besok kita return siang sikit, awal sikit lah. Lepas zuhur lah pun kena baik. Itu benda pun dah sudah keliru baik. Ni apa ni? Aku mau kasih dia takut, dia kasi aku takut. And kau datang. And inside that place nobody talk about it. And I ever ask people who yang tinggal. Aku dengan bapa aku nampak satu rumah hut. Ada Ada kat dalam. Macam rumah kampung hut. Ada lock. Ui, dia simpan barang. Tak tahu ada orang pernah tinggal kat sana apa and stuff. And then after that even though when dah jadi Safra, dia dah bikin park dekat situ. Ada juga hut tu. Aku kena dengan my wife. Kita jalan malam-malam senja dekat tu pak. And the same thing, tapak kita naik kat sebelah atas punya tempat dom tu, sebelah atas. Kita nak turun, kita ingat dah lambat nak turun, nak maghrib, nak balik. Kita kena terpaf tengah jalan, kiri kanan dia nampak dia kat sebelah kiri aku, dia nampak some footstep on stepping the grass, like footstep. Aku nampak sebelah kanan. Lepas tu dua-dua dengar. Lepas tu dia akan turun, dia ada satu macam wired with all the flower, the leaf tau. Itu pada suara shaking ke baik. Allah. Aku sudah tengok bini aku cakap, kau nak aku cakap pun aku cakap, nak you want to go through or not? I say, if not we got to go the long way. She said go the long way. Cakap no, go the long way pun kalau dia nak ikut, dia ikut apa. Alah. Aku grab dia, kita buat pass through. Bacalah, of course we baca certain surah. Aku dalam hati bukan apa, aku takut tengah kena gini kan. Bini aku if weak, the thing follow, itu yang leceh. See? So nak kena pergi cari orang and stuff like that. So my mind was reading, bacalah apa-apa surah semua kita baca. And lepas tu tapi alhamdulillah nothing happened at the time. So these are the things that you can see dekat Semawang. Kita cakap on the north side, kita jangan pergi mana-mana jauh daripada kita. North side dekat Safra tu. Safra tu aku rasa until today. Today baik. So these are the things lah, But I tell you, dari sudut Islam, when kita diminta macam kau cakap begini, bila kita keluar rumah baca doa,
bila kita masuk pun Rumah baca doa. dan juga bila kita sampai satu tempat perkara yang kita rasa menggerumpan pun ada doa. Ada doa dia. Kita ada salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih salam. Pasal apa, kita tak tahu dengan apa yang ada yang kita tak nampak. So I think you guys needs to actually, untuk pendengar kita, orang ada, kita nampak ada orang suka explore lah, jalan malam lah, this thing lah. I think untuk kita jaga diri kita is important also. Yalah, correct lah. Pasal apa, some people like the thrill. Ya. Tapi what do you think about the thrill? Cannot comment much about it lah. If you ask me, Ada hobi lah. okay lah, ni masing-masing punya lah, masing-masing punya kesukaan orang lah. Ini betul mistik-mistik, cari mistik ni semua kan. Dengan paranormal lah, apa benda kan. Correct. For me, I find it is okay lah. I say lah masing-masing lah. Very hard to explain lah this one. Because for me, I don't agree in it lah. Tapi will you stop looking for this kind of thing? Your advice. My advice is don't play. Kenapa nak cari benda tu Kau tahu ada satu kali ni, bila aku kat England aku tengah belajar kat England. Ada satu budak ni, dia tanya ustaz tau. Dia kata, "Ustaz, I want to have the ability to see jin." Oh really? Jin bukan kakak ke, bukan apa is jin. Waktu ustaz cakap dengan dia apa tahu, if Allah SWT open the sight for you to see jin, you will go crazy. The real form of jin tau. The real form Ini kakak dan gula-gula ni semua is not the real form. It's just dorang punya substitute punya form lah. Macam gitu. Dorang can come out as a human lah, apa benda kan. Tapi real form, macam mana Allah ciptakan jin tu, the real form, bila kau nampak tu benda, kau jadi gila. That's why it could be some people go crazy after doing this kind of thing because they see the real form. Allah If Alam. you see the real form kan. Ada kitab-kitab pun ada tulis macam mana jin ni dia punya real form. Tapi tu susah nak explain. Because the real form, sometimes when you explain, people don't believe. Mana ada cara macam gini. Tapi jin ni, bila kau cakap dengan aku, yang mak kau nak pergi kerja, waktu nampak benda tu jadi tinggi kan. Itu ada satu part of dia orang punya real form. Dia macam dia tinggi tau. Dia tinggi. Dia macam alien kind of person. Macam alien lah. Kepala besar, tangan panjang. Correct. Kaki dia. Jadi kalau kita tengok dia deform fizik Tapi dia besar. Itu dia so called lah. Aku tak pernah nampak real form lah. Tapi ustaz aku cakap, kau tengok real form jadi gila. So for me is, kita janganlah cari benda ni kan. Memanglah thrill lah kan. Tapi jangan mengundang. bila kau cari, aku bukan cakap Singapore punya paranormal punya, bukan aku cakap overseas punya. Kan, diorang ada buat paranormal, pergi cari benda ni semua. Bila benda tu sudah muncul, kontang-kanting dia lari bye. Correct. Heavy metal punya. Correct. Kan, kau dah cari apa? So bila dia tunjukkan diri dia, then Kau stand by stay sana kau tadi. For what, right? So for me is, I say lah, ini individual lah. For me it's a waste of time lah. correct. Cari ilmu agama lagi bagus, Abai. Duduk masjid dan etikaf kat masjid, jaga masjid. Oh, Abai, come to think about that, Abai. Oh, Nabi kita ni kira very strong, Abai. Betul. Pasal dia dakwah dengan jin pun dia dakwah, Abai. Betul. That means he see the form of jin. It's in the form lah. Alright. Sallallahu Alaihi Wasallam ni, because he see the form of jin, he see the form of malaikat also. Kan? So, insyaAllah. Tapi itulah dia said the most important thing I say again dia keluar rumah dengan anak kita pun kita ingatkan diorang baca doa. Baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allah kan, baca doa, baca ayat kursi. Selalu banyak baca doa. Because why? Anywhere you go, everywhere benda tu ada. Mana-mana kau pergi ada. Correct. Dalam toilet ada, kau duduk dalam bilik ni pun ada juga. Kan, so kita nak kena doa je. Kita punya protection is the doa. I see. Selagi kalau kita tak doa, kan, benda tu akan kacau kita. Dia dapat peluang lah. Dapat peluang. Dia pun ada jealousy dengan kita juga kan. Kan.
So that is the opportunity for the thing to kacau lah. Correct. So bila kita lengkapkan diri kita dengan kita punya keyakinan pada Allah, dengan kita punya mohon perlindungan daripada Allah, insya-Allah Allah lindung kita kan. Benar. Okay lah guys, I think kita dah sampai di penghujung cerita atau cerita mistik ni. InsyaAllah kita akan keluarkan, kita akan imbas di lain masa dengan cerita mistik yang lain. Dia banyak, mistik ni banyak baik. Dia boleh cakap pasal nampak jin, dia boleh nampak pasal ni, orang hantar orang, orang hantar orang pula. Ontang pula. Orang hantar barang. Stuff like that. There is a lot of more mystics that we will do insyaAllah in the future lah. But bukan kerana untuk meng-hype upkan cerita ni bagus, tapi kita akan masukkan dan selitkan unsur-unsur dari pandangan Islam insyaAllah, daripada seorang Islam yang melakukan dia satu perkara yang syirik kan. So kita tak nak, bukan kerana kita nak ceritakan untuk kita mengagungkan, tapi kita nak cerita untuk kita membawa pendengar lebih cenderung pada apa kejadian sesudahnya kan, mensyirikkan Allah, apa hukum mensyirikkan Allah dan seterusnya lah. So jangan lupa untuk follow kami di laman TikTok, Facebook dan IG untuk rancangan terkini di Coffee Shop Talk Official. Kita berjumpa lagi di lain masa, insyaAllah. So sign off from me, Syabik. Arif, bye. See you soon.